Ramai orang nampak bahagia dekat social media, tapi bila phone tu terpadam, muka diorang pun tak senyum. Kita penat berlakon bahagia semata-mata nak jaga standard dan expectation orang sekeliling terhadap kita. Dan dalam psikologi, fenomena ini dipanggil sebagai cognitive dissonance. Apa yang ada dalam hati kita, dia tak selari dengan apa yang kita tunjuk dekat luar. Dan lama-lama, jiwa kita ni akan jadi kebas tau. Kita tak tahu dah diri kita ni yang sebenar ni yang mana satu. Sampai bila kita nak tipu diri sendiri. Berhenti kita jadi manusia patung. Mula hidup sebagai hamba Tuhan yang jujur. Dalam bab 20, sibuk dengan jagaan orang, saya ajar seni authentic living. Tak salah untuk kita mengaku kita ni tak okey. Nak buang topeng yang memenatkan tu. Buku ini insya-Allah sedia membantu. Boleh tekan beg kuning dekat bawah untuk dapatkan buku ni hari ini.